Bismillahirrahmanirrahim. Iblis merupakan satu nama yang bukan berasal daripada Arab. Alamun a'jami, nama yang bukan berasal daripada Arab, dan disebut kepada satu makhluk yang mula-mula kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jin. Seperti mana yang Allah sebut, Iblis kana minal jinni, iblis daripada kalangan jin, fafasaqa an amri rabbi, yang dia ingkar pada perintah Tuhan. Dan iblis ini dicipta daripada api. Qala, jelas disebutkan dalam Al-Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar, diciptakan aku daripada api, khalaqtahu min tin, diciptakan Adam daripada tanah. Dan iblis ini mula-mula diciptakan sebelum Adam. Ciptaan iblis ialah sebelum Adam. Iblis dicipta dulu sebelum Adam, dan dia diperintahkan sujud kepada Adam, seperti mana malaikat yang lain pun turut diperintah sujud kepada Adam. Dan iblis ini berada dalam syurga, tetapi apabila dia kafir, dia ingkar, dan dia tak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pecatnya daripada syurga dan Allah Taala turunkannya ke bumi bersama-sama Adam. Dan iblis minta supaya Allah Ta'ala kekalnya hidup di hari kiamat, dan Allah Ta'ala kekalkan iblis ini hidup sehinggalah hampir berlaku kiamat. Sebelum kiamat Allah Ta'ala matikan iblis, dan merupakan makhluk yang paling panjang umurnya, sehinggalah diciptakan mula sebelum Adam dan dimatikan hampir ataupun sebelum hari kiamat. Mungkin dia kata iblis ini adalah bapa kepada jin. Iblis ini mungkin bapa kepada jin, tapi tak ada satu dalil yang jelas. Tetapi dipercayai bahawa iblis terdiri ataupun bapa kepada jin, dan Adam bapa kepada manusia. Ini yang boleh dapat disimpulkan daripada kisah Adam dan iblis. Okay. Manakala Adam pula adalah makhluk yang dicipta yang minal bashar, daripada kalangan manusia, dan bashar ni merupakan sifat yang menunjukkan kepada makan minum, yang menunjukkan kepada tempat tinggal, dan juga menunjukkan kepada keperluan seksual. Ini bashar. Iblis merupakan makhluk yang tinggal dalam syurga, dan zahirnya ataupun yang kita lihat daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi, tiada seorang pun di kalangan jin yang duduk bersama iblis dalam syurga. Ini dapat disimpulkan bahawa jin adalah anak-anak kepada iblis, kerana dalam syurga ada iblis, dia tak ada jin. Bila dalam dunia ni banyak jin, so jin berasal daripada mana? Jin dipercayai berasal daripada iblis. Bila Allah Ta'ala turunkan ke bumi, manusia berketurunan ataupun membiak daripada Adam, dan jin membiak daripada iblis. Jin, dengan kata lain, jin daripada keturunan iblis. Oleh kerana manusia merupakan khalifah di atas muka bumi ini, dan Adam merupakan bapa kepada para nabi dan beriman, manakala iblis pula adalah bapa kepada jin, maka kedua-dua ini akan berbalah. Jin dan manusia berbalah kerana terdiri daripada keturunan yang berbeza. Namun di kalangan manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Begitu juga zuriat iblis, ada yang beriman, ada yang kafir. Kedua-dua iblis dan manusia ni saling berbalah antara satu sama lain. Okey, seterusnya syaitan. Syaitan, adapun syaitan, dia merupakan sifat umum, dia bukan satu individu yang tertentu, tetapi dia merupakan sifat kepada individu. Dia merupakan istilah ataupun perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, daripada perkataan syatona yashtanu. Syatun ini maksudnya jauh, syaitan ini maksudnya
yang jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Syaitan huwal ba'in anil iman. Dan syaitan ialah yang jauh daripada beriman, yang jauh daripada kebaikan, yang jauh daripada rahmat Allah taala. Yang kerana jauh daripada iman, maka dia dekat dengan azab, dekat dengan keburukan dan dekat dengan kekufuran. Jadi syaitan ini merupakan sifat yang mungkin ada pada manusia dan juga mungkin ada pada jin. Dia adalah sifat wasfun lidzammi, sifat yang merujuk kepada benda yang keji, yang mungkin disebutkan kepada orang kafir, sama ada dia punya asal ni manusia ataupun jin. Setiap orang kafir adalah syaitan. Mana-mana orang kafir dianggap sebagai syaitan. Dan orang kafir terbahagi kepada dua, sama ada kafir di kalangan jin dan kafir di kalangan syaitan. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran Karim secara jelas, di mana dalam ayat, contohnya ayat yang surah Al-An'am ini, Allah Ta'ala sebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami jadikan setiap nabi itu musuh di kalangan siapa? Syayatinal insi wal jinni, syaitan-syaitan di kalangan manusia dan di kalangan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zufrufal qawli ghurura, masing-masing support, membantu antara satu sama lain. Ini secara jelas disebut dalam Al-Quran Al-Karim, menunjukkan bahawa syaitan ini bukanlah mestinya daripada kalangan jin. Syaitan di kalangan manusia. Kerana syaitan inilah satu sifat yang menunjukkan jauh daripada rahmat Allah SWT, yang menunjukkan kepada orang yang dekat dengan azab, dekat dengan keburukan, dekat dengan kejahatan. Dan juga kita selalu baca dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswas dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Ringkasnya, iblis daripada kalangan jin, dan iblis adalah ketua kepada orang kafir di kalangan manusia dan jin. Manakala syaitanlah sifat yang mungkin disebut kepada semua orang yang kafir di kalangan manusia dan jin. Jadi secara jelasnya ketiga-tiga istilah ini, syaitan, iblis dan jin ini merupakan istilah yang berbeza, tetapi berkait antara satu sama lain. Iblis ketua dan dipercayai dia adalah bapa kepada seluruh jin, kerana iblis jelas Allah Ta'ala sebut dicipta daripada api, jin pun daripada api, maka unsur yang sama, dan oleh kerana itu diyakini, dapat disimpulkan bahawa iblis bapa kepada jin, manakala manusia, Adam adalah bapa kepada manusia. Adapun syaitan ini terdiri daripada jin, terdiri juga daripada manusia. Jelas disebut dalam Al-Quran, syayatinal insi wal jin. Begitu juga dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Wallahu ta'ala a'lam.